Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada warga SMK Pinar Tengah dan para penonton. Hari ini 20 Mei 2026 akan diadakan Majlis Peluncuran Kit Intervensi Salah Laku dan Buli Seksual peringkat sekolah. Program ini diajukan bagi meningkatkan kesedaran warga berkenaan kepentingan mencegah salah laku buli dan gangguan seksual dalam kalangan murid. Antara agenda majlis pada hari ini ialah ucapan perasmian Tuan Pengetua, jimik peluncuran, penyerahan kit intervensi dan video dan ceramah daripada pegawai perhubungan sekolah. Semoga majlis yang diadakan di Dewan Terbuka Sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Saya Wan Muhammad Koyum dan rakan setugas saya Muhammad Muhaimin melaporkan dari TVPSS Ibnu Khaldun. Sekian, terima kasih. Perhubungan Sekolah Kedai Kebangsaan Pinang Tunggal. Hadirin dipersilakan duduk. Bagi memberkati perjalanan majlis pada hari ini, majlis mempersilakan Saudara Romi Azriel Hafiz bin Romi Izrael Syairi bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Jauhkanlah mereka daripada menjadi pembuli, mangsa buli maupun penonton yang membisu melihat kezaliman. Allah ya salam, jadikanlah kit ini sebagai wasilah untuk memelihara keselamatan, maruah dan ketenangan jiwa anak-anak kami di sekolah. Isu buli dan gangguan seksual ini merupakan perkara yang kita tak boleh pandang ringanlah. So, gejala ini bukan sahaja boleh mengganggu, memberi kesan kepada emosi murid, tetapi ianya juga boleh mengganggu suasana pembelajaran kamu di sekolah. So, oleh itu, kit intervensi salah laku buli dan seksual ini merupakan satu langkah proaktif KPM memberi panduan, kesedaran serta tindakan intervensi yang lebih sistematik pada warga sekolah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Peluncuran Kit Intervensi Salah Laku Buli dan Seksual peringkat SMK Pinang Tunggal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama tampil ke pentas mengiringi Cik Hajah Marliza. Dipersilakan. Cik Hajah Marliza untuk menyerahkan intervensi dalam laku buli dan seksual kepada penolong kanan Hal Dewan Murid Puan Zanura binti Ilyas. Betul ke tidak? Okey, contoh-contoh kesalahan sosial yang umum, yang dekat dengan kita. Buli, ada buli tak di sekolah ni? Tapi saya tak pernah jumpa lagi lah kan, betul? Semua ada Facebook, TikTok, Instagram, ada ke tak ada? Okey, tak apa. Okey, pesan salah laku ni kepada diri sendiri dulu. Seperti yang saya selalu ingatkan kepada semua pelajar, masa depan akan terjejas. Kenapa? Sebab walaupun kamu ni pelajar dan budak di bawah umur, tapi once kamu melakukan kesalahan, kamu tetap juga ada hukuman. Hukumannya selalunya tidaklah macam hukuman terus, tetapi lebih kepada pemulihan. Okey, inilah hukuman-hukuman, tapi hukuman untuk kesalahan membuli, kesalahan jenayah maupun dadah ni dia lebih kepada orang dewasa lah. 1 dan 2, guru sekolah berkenaan mengambil langkah segera dengan menghantar pelajar ke sebuah klinik bagi mendapatkan rawatan. Pengetua sekolah juga dilaporkan sudah pergi ke rumah pelajar terbabit. JPNT akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa sekiranya keluarga pelajar itu membuat laporan polis.